Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan ketenteraan Amerika Syarikat terhadap Venezuela yang Nicolas Maduro mengaku tidak bersalah ke atas semua tuduhan dekat Mahkamah Amerika Syarikat. Lantaklah rakyat Venezuela nak bersorak gembira sebab itu urusan negara dia. Tapi kita ni sebagai orang luar, kita tak boleh bergembira dan kita tak boleh menyokong tindakan Amerika menceroboh masuk Venezuela. Media Malaysia dibuat heboh saat Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump berhasil menculik Presiden Venezuela yang bernama Nicolas Maduro dan juga beserta istrinya, teman-teman. Bahkan ada seorang kreator Malaysia yang mengecam sebagian warganya jika terdapat yang pro terhadap tindakan Amerika Serikat. Oke, tanpa lama-lama langsung saja disimak. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan ketenteraan Amerika Syarikat terhadap Venezuela yang menyaksikan Presiden negara itu, Nicolas Maduro dan isterinya turut ditahan pada Sabtu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tindakan tersebut merupakan pelanggaran jelas terhadap undang-undang antarabangsa serta penggunaan kekerasan yang tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat. Anwar turut menggesa agar Maduro dan isterinya segera dibebaskan sambil menegaskan bahawa penyingkiran secara paksa seorang ketua kerajaan yang sedang berkuasa melalui campur tangan luar mewujudkan situasi berbahaya dalam hubungan antarabangsa. Pada masa yang sama, beliau turut menegaskan bahawa masa depan politik Venezuela harus ditentukan sepenuhnya oleh rakyat negara itu sendiri, bukannya melalui campur tangan kuasa luar. Menurut beliau, Malaysia berpegang teguh kepada prinsip menghormati kedaulatan dan undang-undang antarabangsa sebagai teras kepada hubungan aman antara negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Sabtu memaklumkan Angkatan Tentera Amerika Syarikat telah melancarkan serangan berskala besar terhadap Venezuela dan menahan Presiden negara itu, Nicolas Maduro serta isterinya. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan setakat ini tiada laporan melibatkan rakyat Malaysia yang terjejas susulan serangan oleh Tentera Amerika Syarikat ke atas Caracas. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan Malaysia sedang memantau dengan teliti perkembangan keselamatan di wilayah berkenaan. Presiden Nicolas Maduro mengaku tidak bersalah ke atas semua tuduhan dekat Mahkamah Amerika Syarikat. Yelah guys, korang bayangkanlah, dah lah orang tu kena culik daripada negara dia. Lepas tu dia dibawa secara paksa ke Amerika Syarikat dan dituduh dekat Amerika Syarikat. Manalah dia nak mengaku bersalah, betul tak? Yang lebih mengejutkan dunia adalah cara dia ni kena tangkap. Yang mana US telah melaksanakan operasi ketenteraan dekat Venezuela sebelum dia ni dibawa ke New York. Langkah ini serta-merta telah mencetuskan satu persoalan yang sangat besar tentang kedaulatan negara dan sejauh mana kuasa US ni boleh bertindak dekat luar sempadan dia. Sebab itulah benda ni sangat membimbangkan ramai pakar undang-undang antarabangsa. Sama ada Maduro ni betul-betul bersalah ataupun tidak, kaedah yang digunakan jelas melangkaui norma diplomatik dan juga perundangan antarabangsa. Sebab itulah Setiausaha Agung PBB tampil diingatkan tentang prinsip kedaulatan, kemerdekaan, politik dan integriti wilayah sebab kes ini dilihat adalah satu contoh yang jelas. Macam mana undang-undang antarabangsa ini boleh diketepikan macam itu je bila kuasa besar bertindak sesuka hati. Dan lagi satu, sama ada kita suka atau tidak, kita kena terimalah bahawa benda ni melibatkan kepentingan Amerika Syarikat terhadap rizab minyak Venezuela. Dan macam saya bagi tahu korang sebelum ni, Venezuela ni dia duduk di atas rizab minyak yang paling besar sekali dekat dunia. Lagi besar daripada Arab Saudi tau. Bukan tu je, Trump pula secara open dia sebut tentang keperluan akses penuh kepada minyak negara tu. Maksudnya US bakal kontrol lah sumber minyak Venezuela ni. Sebab itulah kalau kita perhatikan, selepas apa yang berlaku dekat Venezuela tu, perasan tak? Syarikat-syarikat minyak gergasi dekat US ni, saham dia terus naik. Okey, yang paling sedih dan juga merisaukan sekarang ni adalah tentang rakyat Venezuela tu sendiri. Yang mana of course selepas ni diorang dah pasti akan hidup dalam ketaktentuan politik dan juga ekonomi. Kejatuhan Nicolas Maduro mungkin menutup satu bab, akan tetapi dia akan membuka bab baru yang lebih bahaya. Sebab campur tangan Amerika Syarikat terhadap sesebuah negara tu memang sudah dibuktikan dia bukan membaiki negara tu, akan tetapi lebih merosakkan.
Jatuhkan imperialisme, hidup Venezuela, hancur Amerika dan from the river to the sea, the world will be free. Merupakan antara laungan peserta Himpunan Malam Solidariti bersama Venezuela di Ibu Negara pada Ahad. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan ketenteraan Amerika Syarikat terhadap Venezuela yang menyaksikan Presiden negara itu, Nicolas Maduro dan isterinya turut ditahan pada Sabtu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tindakan tersebut merupakan pelanggaran jelas terhadap undang-undang antarabangsa serta penggunaan kekerasan yang tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat. Lantaklah rakyat Venezuela nak bersorak gembira sebab itu urusan negara dia. Tapi kita ni sebagai orang luar, kita tak boleh bergembira dan kita tak boleh menyokong tindakan Amerika menceroboh masuk Venezuela. Pertama, kalaulah Amerika boleh buat Venezuela macam tu, maka mereka pun boleh buat pada negara lain macam tu juga. Jadi kau rasa negara kita selamat ke? Jangan kita ni overconfident sangat. Kedua, setiap negara ada kedaulatan. Mana boleh kau pecah masuk negara orang dengan mudah-mudah macam tu je? Tak kiralah alasan apa pun kau sebagai negara asing, kau tak boleh pecah masuk negara orang. Nelayan asing termasuk beberapa kilometer dalam perairan kita pun dijadikan isu nasional sampai bergaduh habis dengan negara jiran. Ini kan pula kau bawa bala tentera, kau ceroboh terus masuk dalam negara orang tu. Ketiga, Amerika takkan buat sesuatu tanpa ada kepentingan lain. Kalau dia bantu kau, mesti dia nak timbal balas. Dan ada harga yang begitu mahal yang kau kena bayar pada mereka. Dan sejak daripada tu, kerajaan baru ni, macam kat Venezuela ni, lepas ni kena tunduk dan akur sajalah pada Amerika. Dan yang pastinya hasil bumi Venezuela pasti akan dijarah. Hari ni mungkinlah rakyat Venezuela bersorak gembira kan, sebab yalah seronok. Tapi satu hari nanti kegembiraan itu akan ditukar dengan tangisan. Himpunan Aman yang disertai warga kota menyalakan lilin bagi menyatakan sokongan terhadap Venezuela serta membantah tindakan Amerika Syarikat yang didakwa mencabul kedaulatan negara itu. Ia diadakan susulan laporan penahanan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh tentera Amerika Syarikat dalam serangan di Caracas pada Sabtu. Peserta mula berkumpul seawal jam 7 petang di hadapan Kedutaan Venezuela di Menara Tan and Tan sambil mengkritik pentadbiran Presiden Amerika Syarikat iaitu Donald Trump. Beberapa peserta turut membawa kain rentang sebagai simbol bantahan. Pasukan polis diraja Malaysia turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan keselamatan serta kelancaran himpunan tersebut. Himpunan itu turut disertai wakil diplomatik Amerika Latin termasuk konsulat Kedutaan Venezuela di Malaysia iaitu Oswaldo Gonzalez serta Duta Kuba ke Malaysia Yadira Ladisma. Pada jam 8 malam, peserta mula berarak ke hadapan Kedutaan Amerika Syarikat bagi meneruskan aksi bantahan terhadap campur tangan Washington di Venezuela sebelum bersurai pada jam 9.15 malam. Operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap Venezuela yang menyaksikan presidennya Nicolas Maduro serta isteri ditangkap jelas mencabul kedaulatan sesebuah negara dan melanggar undang-undang antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Presiden Maduro dan isterinya dibebaskan segera. Tengoklah betapa kuatnya Amerika sampai dia boleh pecah masuk negara orang macam tu, dia siap boleh tangkap presiden negara orang tu sekali. Kalau Amerika nak buat pada Perdana Menteri Israel tu, tak ada apa masalah, dia boleh buat bila masa saja. Bahkan dekat semua Perdana Menteri pun dia boleh buat tau. Walaupun apa yang Amerika buat ni salah dan kita wajib tentang, tetapi ini mesej pada dunia juga tau, untuk menunjukkan bahawa Amerika ni sangat berkuasa di atas muka bumi ni. Dan sebab itulah kita kena bijak berdiplomasi dengan Amerika. Korang kena ingat tau, negara kita ni negara minyak. Venezuela tu pun negara minyak. Jadi, cara kita berdiplomasi dengan mereka ni kena berseni. Kita boleh kecam, kita boleh marah Amerika, tetapi kita mengikut saluran yang betul. Dan jangan sekali kita emosi dalam berhadapan dengan mereka. Ya, macam baru-baru ni tak nak Presiden Amerika datang Malaysia lah, apa semua tu. Sekali lagi tau, Malaysia ni, negara kita ni ada minyak. Walaupun negara kita ni tak ada minyak sebanyak dekat Venezuela tu, tetapi minyak tetap sumber yang sangat penting, terutamanya pada negara-negara besar ni. Jadi cara kita berpolitik dengan mereka pun kena cerdik. Apapun saya mengecam keras tindakan Amerika yang menceroboh masuk ke negara berdaulat Venezuela, dan mereka harus melepaskan Nicolas Maduro dengan segera.